permulaan separuh masa yang pertama ini. Kece untuk Jairo melintang dan Kobin. Agak mudah dari Kobin Ong. Yago Seza. Kemudiannya Kece dan di sini Jairo mencari Fapus. Tiada kawalan yang diberikan ke atas Kobin Ong. Dengan mudah menolak bola masuk ke gawang yang sudah pun ternganga luas. Ini dengan satu lampungan dapat ditanda oleh Simon Lingbo. Ahmad Danish. Kawalan pertama yang baik dari Ahmad Danish. Tapi tolakan itu agak mengecewakan. Dapat dipintas oleh Kobin Ong untuk diserahkan kepada Nene, dan kali ini Figueiredo kembali sebelah. Nene cantik. Satu pergerakan yang cukup sempurna di antara Jairo dan juga Joao Figueiredo. Bermula dengan hantaran lemah dari Ahmad Danish yang dipintas oleh Kobin Ong. Kemudiannya kombinasi permainan yang cukup baik yang ditampilkan oleh Jairo dan juga Figueiredo. Tiada peluang untuk Sam Somerville. Martin untuk Nene. Kita dari Nene, tadukan yang terus menuju ke menerjah jaring. Gol yang ketiga untuk Jordan Tazim. Sentuhan datang dari Jairo menewaskan Firdaus Irman untuk cuba mendapatkan sesuatu buat Melaka. Klasik, ada ruang untuk Cik Rashid. Hantaran kepada Syamsuddin. Akhirnya ada sesuatu yang dapat diraikan oleh para penyokong Melaka pada malam ini.